Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidil Adrian bin Muhammad Noor dari SMK Parit Petak akan membentangkan hasil projek aplikasi Android yang dibuat oleh kumpulan kami. Ahli pasukan kami terdiri daripada Puan Hasna binti Abu Nawi selaku guru pembimbing, Aidil Adrian bin Muhammad Noor, Ambuk Muhammad Syarul Safi Haris bin Muhammad Ramli dan Muhammad Afif Samir bin Effendi. Tajuk projek kumpulan kami ialah aplikasi NeuroNote 3. Projek ini membangunkan sebuah aplikasi mengulang kaji bagi subjek sains tingkatan 3 yang diberi nama NeuroNote 3. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu pelajar mengulang kaji pelajaran dengan lebih mudah dan berkesan di mana-mana sahaja. Antara masalah yang dikenal pasti ialah pelajar sukar mengakses bahan ulang kaji yang ringkas dan interaktif. Oleh itu, NeuroNote 3 menyediakan nota ringkas, kuis interaktif dan soalan latihan berdasarkan sukatan pelajaran. Objektif projek kami ialah membina aplikasi mudah alih untuk mengulang kaji subjek sains tingkatan 3, menyediakan nota ringkas dan soalan latihan secara interaktif dan membantu pelajar mengulang kaji pelajaran dengan lebih fleksibel dan berkesan. Aplikasi NeuroNote 3 ini berpotensi untuk dimanfaatkan oleh pelajar sebagai alat bantu pelajar yang mudah diakses dan mesra pengguna. Dengan kandungan seperti nota ringkas dan soalan latihan yang berpandukan sukatan pelajaran, aplikasi ini boleh menjadi sumber mengulang kaji tambahan yang berkesan di luar waktu kelas. Potensi projek ini dapat dilihat melalui kemampuannya untuk dikembangkan ke peringkat yang lebih tinggi. Contohnya dengan menambah topik baharu, menyediakan modul untuk subjek lain atau menyesuaikan kandungan untuk pelajar tingkatan lain. Aplikasi ini juga boleh digunakan oleh guru sebagai bahan sokongan dalam pelajaran. Keberkesanan aplikasi NeuroNote 3 dapat dilihat melalui kemampuannya membantu pelajar mengulang kaji pelajaran secara lebih tersusun dan mudah. Di sini ialah bahagian nota. Kami menyediakan nota bab 1 tingkatan 3 seperti sistem saraf manusia, tindakan terkawal dan kepentingan rangkaian sistem saraf. Di sini juga murid dapat membuat latihan yang disediakan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.